Jom kita unboxing. Let's go. Open sini macam ni. Mana nak open ni? Oh, tarik benda ni. Dia tulis open kat sini. Open, tarik benda ni. Alright. Section tu. Okey. Barang dia ni casing dia. Casing ni dulu mula-mula aku beli memang tak ada macam ni, memang tak ada. Sekarang dia dah bagi untuk kurangkan overhead dekat kamera ni lah. Sebab dia ada masalah overhead. Tapi tak ada masalah besar sangat overhead dia. Kalau kau record 4 minit, 5 minit okey je. Oh, dia bagi stiker ni. Manual dan stiker. Yes. Stiker dia macam banyak ada stiker ni. Berapa stiker? Nice. Nice. Okay. Ini dia macam mana nak cara guna dia. Aku dah tahu dah guna macam mana sebab aku dah pakai 2 tahun. Dan 32 gig tu. Alright. Sebelum ni dia tak ada bagi ni lah. Dan ada benda aksesoris dia tak bagi tau dulu. Salah satu ni cover ni lah. Ni. Cover ni. Buka. Oh. Right. Ini aku set kalau 5 minit tak bergerak dia akan auto shutdown. Oh, dia macam sikit lah. Dia macam sikit lah. Macam besar sikit lah bateri dia. Tak tahu lah. Macam lah. Ke aku punya perasaan je. Kita compare dengan yang lama. Okay. Ni yang bagi atas pak. Lens dia kalau kau nak jaga kau kena beli dia punya cover lah. Cover dia ada jual. Language English.
Keep 5 times limit. Okay. Keep 5 times limit. Apa ni? Scan the QR code to download memory. Okay, alright. Kau boleh tengok 109 gig. Okay. Check battery level, tekan je sini. So 40%. Yang ni dia bagi instruction lah apa benda kan. Nak zoom, tap. Tap and hold. Okay. Tap and hold. Tap and hold. Okay. Tap. 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 Kalau nak zoom, tekan. Oh. Yes. Macam tu. Alright. Yang ni dia punya setting untuk ni lah. H ni horizontal steady. Okay, horizontal steady. Lepas tu dia ada horizontal balancing. Kalau steady off, kalau korang off ni dia boleh guna dekat gyro flow. Tapi kena setting wide angle. Steady. Steady, horizontal balancing, horizontal steady. Alright. Loop record. Okay. Loop record baik. Yang lama tu ada loop record ke? Okay, right. Kita tengok setting sama tak. Alright. Profile, okay. Device info. Okay, alright. So tadi 100 lebih, ini tinggal 97 gig pula. Okay, kita tengok yang ni pula Yang ni apa beza dia? Sama ke tak? Tengok macam sama. Oh, sama lagi. Sama. Macam tak sama je, macam besar sikit je. Perasaan aku. Perasaan. Okay, so kita cabut sekejap. Yang ni yang lama je lah. So kita tengok